Mana ni Abang AG, Abang Johan ni tak sampai-sampai lagi ni. Aduh. Guys. Korang nak tahu tak siapa datang kedai kita malam ni? Hari tu kan Hot FM jemput kita datang ke konti disebabkan siapa? Disebabkan Uncle Mike tau. Okey, hari ni dia datang support kita. Jom kita terjah dia kejap. Alright. Assalamualaikum. Boleh saya ganggu kejap tak? Boleh. Itu dia Uncle Mike. Mike, salam. Okey. Macam mana hari ni datang? Macam mana tahu kedai kita? Disebabkan Hot FM ke? Macam mana? Hari ni okey makan semua? Semua sedap. Semua okey? Sedap? Betul? Udang, jujur? sedap. Semua? Alhamdulillah. Uncle sebagai orang Chinese Uncle orang Chinese dia tahu masakan Chinese semua. Macam mana Uncle rasa? Okay. Sedap. Dia punya char kway teow cukup wok hei. Cukup wok hei Alhamdulillah. Ni especially yang claypot lah kan. Sebab kalau kita makan claypot, kita nak makan yang ada sikit hangus tu. Hanyut dapat? Ada. Alhamdulillah. Itu yang menambah kesedapan. Nama sedap dia. Kerak tu bukan hanyut ya. Kerak tu adalah dia punya apa? Orang cakap yang berwajib ada ya. Itu yang best tu. Semua okey lah. Sebelum dah tahu dah. Memang ada kan. Ipoh. Dah pergi? Tak benar. Serius lah, dah pernah pergi. Okey, thank you Uncle datang support. Thank you so much. Datang makan lah, dekat sikit kan. Dekat mana? Uncle Melaka kan? Tak, memang okey. Oh memang okey Okay Uncle, thank you Uncle. Okay, Support, thank you so much. Bang, sorry ganggu Okay, enjoy bang. Okay, thank you. Alright guys, macam mana? Ni Abang Johan, Abang AG, korang, Uncle Mike pun dah sampai ni. Mana ni Abang AG, Abang Johan ni tak sampai-sampai lagi ni. Aduh. Korang ni tak power lah, tak support lah. Dah duduk KL pun korang tak datang, Ipoh pun tak datang. Uncle Mike sampai Ipoh tau. Aduh, tak sporting lah. Abang Johan, Abang AG dah janji hari tu kata tak datang. Dah lah, kecewa lah. Ya. So, korang nampak sendiri, Uncle Mike pun cakap dengan jujurnya, dia kata makanan kita pun so, mana nak datang lagi, jumpa singgah kita ada di mana? KL Chowcake. Alright, Assalamualaikum. Bye.